Kini daerah Bandar Kelang menjadi seakan pekan zombie. Ramai orang kita, malah orang Kelang pun tak pergi ke sana, malah memilih ke Shah Alam untuk membeli belah. Saya hairan sedangkan Kelang pernah menjadi ibu negeri Selangor pada tahun 1875 sebelum digantikan dengan Shah Alam pada tahun 1977. Untuk episod kali ini, saya akan kayuh untuk menjelajah Bandar Kelang dengan menaiki basikal BMX. Di setempat iaitu Ini Afiq. Untuk pengembaraan kali ini, saya membawa masuk talent baru ZMPTV bagi menjayakan program kita iaitu berkayuh BMX ke Bandar Kelang, Pulau Ketang, Pelabuhan Kelang dan balik semula ke rumah saya. Saya berbesar hati untuk mengajak Afiq untuk video kali ini kerana beliau ada sifat lucu yang semula jadi. So, tanpa berlengah lagi, jom kita start episod 1 ini, guys. Vic, setengah. Kita ada misi nak selesai. Let's go. Okey, pertama sekali, kami memulakan pagi kami yang produktif dengan bersarapan di warung. Haji Butet. Allah Akbar. Dia dah sampai dah. Dah makan dia anak kosong keping. Dari pak lah. Bawa roti canai kosong satu. Mana tak? Boleh satu. Dua makan. Kak minum Nescafe tarik Bagi PO panas. Jam menunjukkan pukul 6.52 pagi. Awal hari ni awal. Kita ada program untuk dilaksanakan bersama talent terbaru saya itu Mak Afiq. Makan syura. Alright, kita kena nak sarapan dulu. Nanti saya akan update aktiviti dan program gapo saya dengan Afiq nak buat pagi ni. So gang, stay tune. Siapa tu kata channel kita? Terima kasih kak. Jom gang, kita menikmati jawadah berbuka. Jawadah sarapan. Alhamdulillah, besar sarapan pagi. Jom kita bayar. Ni Freak temui kat aku. Aku semak. So sebelum kita memulakan program kita, kita harus bersyukur. Sebab kata Afiq, penampilan kena jaga. So ni bak aku. Dan selepas itu, kami persiapkan jentera basikal masing-masing sebelum memulakan trip pengembaraan ini. Get ready. Kita ada misi penting. Iron Man bersama talent baru saya. Mahal saya bayar dia. Soksu ke SP, memang saya carung lah untuk dia. Dekat kontrak dia selama 2 minggu. Tengok dulu test performance. Kalau dia kita perform, nak pergi setempat iaitu tunggu dah. alright. Final checking pula. Untuk persiapkan jentera kita sebelum kita memulakan misi ni. Afiq baru nak pasang dia punya tayar. So jom geng, kita saksikan scene kami bersiap set up basikal masing-masing. Oh bayang wajahmu, kabur pandanganku, seakan diburu bayang-bayang mencari siang. Getaran jiwamu tewas di tanganku, seakan dirundung mendung hitam. Tiada ku merada Pada tanggalkan hadiah dia ni buah ni. rasa sayang tunjuk perasaan, esok ludah bukan permainan, pernah menusuk jantungmu. Rasa yang tunjuk perasaan.
masuk balik ke frame. Alright, saya selesai dah tolong Apik tukar tayar. So sekarang ni saya nak siapkan basikal saya. Itu kita nak pasang brake. Sebab basikal saya brake depan belakang tak ada. Sebab sebelum ni saya main freestyle. So jom. Berbaju biru, pusing atau mana? Dengan kabar demogrika, toko aju oya. Ape banyak lagu, pusing tu bebilo. Dengan kabar ada hok nena, sapodio aju oya. So alhamdulillah selesai dah. Saya punya basikal selesai. Dah pasang dah brake. Saya tunggu Muhammad Afiq. Setup baru ni. Macam nak pergi perih tubuh kau ni. Ke apa ni? Karya Jepun. So kita tunggu dia sekejap. Sebab kami tadi start buat benda ni. Start apa? Setup basikal 8.30. 8 suku pagi. Pukul 10 tak siap-siap lagi. 10 pagi. Main dengan api. Nak tunggu matahari atas kepala dulu baru nak rat. Lepas tu lah panas lah apa. Main dengan api geng. 10-7 minit. Tak siap-siap lagi. Janji dengan dia malam. Okey, lepas subuh sebelum cerah tanah kita gerak. 10-7 minit baru saya tak gun. Ni training mu Api. Kalau nampak mu tak disiplin kali lagi aku buang daripada ni talent. By the way gang, Afiq ni talent baru saya, talent sementara. So, saya nak tengok prestasi dia macam mana. Boleh pergi jauh, baru saya akan atas offer letter lah. Sign kontrak apa semua, bincang gaji macam mana. Dan ni gaji dia 12 ya sejak. Selesai dah. So, buat mama ada buat. Lepas tu kita gerak dengan Afiq. Alright. Nah, dia nak pergi dah. Sana dia. Aku lambat. Kejap dia pergi. Abang Api tak ikut. Abang Api ikut juga. Pergi lambat. Mah. Pergi lambat. Dah sekejap je. Kuat sikit. Nak suruh laju tu muka slow. Alright kan. Ada lagi dekat suruh lah. Alright, jom let's go. Kita nak bersiap pakai kasut apa semua. Alright. So, alhamdulillah kita dah nak get off. Dah nak bergerak. Departure. Nak departure dah. Ni Apik punya setup. Ni saya punya basikal. Alright. Di depan Apik duduk belakang. Kena tinggi plano ni. Kena tinggi plano aku jang. Mau bawa panah. Bawa kau tidak pan. Mak Ami dia ada masalah. Pekal lah. Tinggi plana pula. Tak ada asyik tinggi. Tak ingat cam. Boleh tahu ni tak? Boleh. Tinggi lagi. Ke condong ke belakang aku ni. Tinggi lagi lah. Sekat mana ada? Tinggi. Tinggi kau apa habis? Bahaya apa habis takut patah. Tu. Tahu ni okey. Sesedap rasa. Boleh lah tu. Sedap sikit. Bau, sedap lomba dengan Mubik. Gerak tu Mekah. Kita ni. Lagi Mekah. Lepas tu salah lagi kecelakaan dia. Biar. Tu. Longgar. Tak ingat nak kemah bahaya. Bojo mu Willy Malik tak tu ada. Kalau tak tepas salah pas peta. Ya. Lah ni kita nak pergi cari kedai motor. Mak Ami punya tayar tu. Gelu-gelah. Kau nak cabut tayar dia. Kita sabar dah. Dah motor. Bang, boleh pinjam spana tak nak kemahkan 13? Nak pinjam spana 13 boleh tak? 13 ke 14 Mau jual ada kedai ben? Tidak kak? Tak ambil lagi sambil ni. Okey tak? Boleh tak? Tapi kemah dia. Belakang. Alright. Bang, terima kasih. Jom, teruskan.
Sembara ke Mekah. So baru beberapa ratus meter berjalan. Apik nak kopi dah. Aduh. Tak sampai 200 meter travel. Nak minum kopi warkop. Nak kau warkop. Nak kopi? Nak kopi tak? Yang dia dulu. Baiklah aku belanja. Air dulu. Awal. Awak. Dulu lah. Berarti nak comel sini. Nanti ada gelik. Okey kan, kita teruskan perjalanan sebab Afiq tengah on Sabah. So kita punya trik ni memang tak tipu-tipu Kita akan rujuk Sabah ni. So tak ada main apa naik gerak ke naik lalam tu. Kita memang straight right. Alright gang. Bye. Dah ni kita baru gatih dalam 3 kilo. Speed 17 km per hour. 3 kilo dah kita? 3 kilo lebih. Jauh. So kita on the way ke Bandar Kelang. Bandar Kelang. Awak tutup gua ni jangan awak tutup mulut. Kita pergi ke Bandar Kelang guys. Nak pakai topi dulu. Takut tu dia tekok Tu dia tekok. Kita tekok. Takut tekok hitam. Iyalah. Baik aku kamu. Nyanyi kamu. So gang kita nak sambung balik perjalanan kita ke Bandar Kelang untuk kita cari sarapan. Makan di tengah hari lah. So jom, let's ride. So, alhamdulillah geng, kita dah sampai di pinggir Bandar Kelang, Bandar Lama. Apa gila Bik? Tiga lah. So inilah bersama Mak Apik. Steady lagi. Alhamdulillah masih kuat. Dia tahu lah geng, basikal sedap. Tengok saya ni. Jom. Tarik. Apa Mak Apik berhenti dia apa? Oh bahaya jatuh. Sikit lagi nak tarik kata nak gigi. Oh bahaya geng. Letak isi kita dia sia. Okey. Tu tak boleh nak kuat-kuat sangat. Jom geng. Berdasarkan kenyataan orang tempatan, mereka memberitahu dahulu Bandar Kelang meriah seronok untuk dikunjungi banyak kedai-kedai dan jualan. Berbeza pula dengan masa kini. Kelang dikenali sebagai nama panggilan Colombia. Ramai pendatang asing yang berasal dari Rohingya, Pakistan, Vietnam, Aceh dan beberapa negara lagi. Jadi kalau kita boleh lihat, kini pihak pendatang semakin berani untuk berniaga di Kelang. Nak pakai cafe hipster ke kedai legend? Dah ada legend sister. Kedai legend? Dah buruk lah. Kedai legend kita kena wave dulu lah. So kita berhenti sekejap. Saya nak check map. Nak pergi kedai apa saya cakap legend tu. So setakat daripada rumah kita di Kelang ni lebih kurang jarak 5 kilo lebih dengan speed 17 km sejam. Bila ni Mak Ami dia nak cari kedai ke dia ni nak cari jenis-jenis kuat. Dia macam kedai hidden gem. Kedai rare lah, boleh kata gitu, kedai rare. Boleh lah kalau nak touring. Tapi Bandar Kelang ni tak sibuk lah, boleh mari. Sedap, kita berhenti sekejap sini. Rehat. Boleh cari kedai. So geng, saya continue balik perjalanan untuk pergi ke kedai tu. Tak jadi nak pergi kedai antik tu sebab saya tak pasti kat mana. Kena tanya orang lama Kelang. So saya decide untuk Kedah saja, kedai mana. Kita jumpa kedai comel sikit. Lepas tu kita berhenti. Alright geng. Saya nak Afiq nak riding dulu. Kita jumpa nanti. Bye bye.
Dan hari Minggu pula, hari outing pekerja-pekerja asing ke Bandar Kelang untuk mencari barang keperluan mereka. Tak cukup dengan masalah pendatang asing, Kelang juga sinonim dengan kes jenayah yang berleluasa. Budak time mana ni? Pergi ke mana ni? Pukul 7. Hah? Pukul 7. No. Ikut aku. Ikut aku. Kau ni lal. Kena dak lagi ikan li yang. Hah? Dak lagi ikan li. Boleh pergi tak? Bahaya boleh tak? Boleh ya. Tu kita nak masuk kotu tu. Depan tu nampak sterik ni. Hah? Aku tunjuk tu kita nak masuk kotu tu. Gi? Selepan dia pakai tu. Bahaya Bila kau menghilang, musnah impian untuk menggapai bintang terang. Alhamdulillah selamat. Bahaya tadi punya rompak dia. Kan Nabi? Rompak dia bahaya tak? 15. Boleh dah kita je. Gi? Inilah Bandar Kelang. Berdasarkan bancian penduduk tahun 2020, populasi di Kelang terdiri daripada etnik Bumiputera 41%, diikuti Cina 37% dan India 20%. Secara keseluruhan, daerah Kelang adalah salah satu kawasan terpadat di Malaysia dengan lebih 1 juta penduduk. Kalau kita pusing dulu, ini tempat teksi dan juga bas pusing-pusing bandar. Kalau terminal sentral yang Bas Express tu tempat lain dekat Meru. Hah? Kita nak pergi ke kiri. Pergi mana? Kita nak pergi ke kiri. Itu pergi kotu tu. Lalu Kubah. Naik mula kau ni. Tu adalah jambatan. Bawah tu sungai Kelang. Oh, bijak mati. Air dia tinggi kat lah. Oh, sinilah tempat litah jalan. Kenapa? Pergi masuk kat dia. Hijau tak? Dah lagi merah. Kita terpaksa laluan jalan kaki sebab bahaya sangat lah tepi ni. Bahaya sikit. So ni adalah Sungai Kelang. Cik, makan dah? Makan nasi dah? Makan dah? Sehat? Boleh. Nak buat beli apa? Minum. Minum apa? Makan Air kosong kah? Cik? Dah tak boleh bagi banyak. Saya pun kurang. Doakan kita orang dimudahkan urusan dah. Hati-hati. Sudah apa yang Cina bodoh. Gi? So kita orang berhenti dekat ni Jalan India, dekat Masjid India dalam Bandar Kelang. Api nak tengok kerosakan ke apa basikal dia. Tak tahulah. Agak tak ada rosak apa lah. Ni kalau awak nak tahu, belakang tu ialah Masjid India. India Muslim. Saya tak ingat nama dia apa. Dan tu balai bomba yang paling lama sekali yang pernah saya tengok lah. Balai bomba penyelamat Kelang Selatan. Macam tu lah. Okey. Ada benda. Kaji. Betul alim. Cepat-cepat gabra mak api. Isi angin tayar basikal dulu. Mengelak sebelum bocor. Berhenti pula depan kedai ni. Kedai kekasih api, dewa api. Masyarakat India Muslim yang berhijrah dari selatan India ke Tanah Melayu pada abad ke-18 telah membina masjid di Bandar Kelang seawal tahun 1890. Di sini kita boleh lihat Jalan Tengku Kelana dipenuhi dengan kaum India yang berniaga dan membuat penempatan di sini. Sebenarnya, kisah sejarah Kelang ini banyak lagi yang menarik untuk dikongsikan. Kalau korang nak saya buat full dokumentari tentang sejarah Kelang nanti, komen kat bawah. Kalau ramai yang berminat, nanti saya akan buat episod lain. Alright gang. Dan bila
musnah, musnah impian untuk menggapai bintang, terangi hidupku. Ku mau kau tahu, engkaulah destinasiku dalam ingatanku. Dia dulu tengok dia. Ya. Aku tak ada folder dia tu. Semua dia dapat. Kau ni. Mak tak ada. Sampai kedai ni. Ni. So alhamdulillah kita dah sampai dah kedai Ruang Selfie Studio Cafe. Okey, nak tengok Sabah sikit. So kita punya Sabah. 7 kilo. Ui, 7 kilo bos. Semata-mata nak pergi kafe ni. Tapi lepas ni kita akan pergi ni lah, jalan-jalan lagi, pusing-pusing area town Kelang. Tengoklah lepas ni kita buat apa. Saya nak bincang dengan Apik lah. Alright kan, jom kita masuk kafe. Ni lah betul lah kehidupan kita produktif. Bangun pagi, beli nasi pagi. So alright kan, jom kita masuk. Okay, saya belanja sikit dia punya persekitaran kedai. Berhadapan dengan parking KTM. Ke sana bangunan sekolah apa? Wih, lama sekolah tu. Tahun 1916 lagi. So inilah kedai dia. Ni nampak kau mama ni deki lah. Mak Apik bawa, dia tak bawa. Jom. Asyik ni. Malu-malu kucing. Dia mah. Mana wantang sup apa? Jom. Ini kedai dia. Oh, inilah kedai dia. Oh, nak rate bos. Ada kamera lama. Di sini ya. Atas ada lagi. Sini ya. Sejuk malam. So, kita nak order dulu. Weh, ingat kau gerai tanah file lagi ni. Minum ni. Oh, nampak lah. Makanan geli-geli. Dia gua makan roti jadi. Oh, kosong ya. Roti bakar roti kosong. Dia letak telur. Saya cuba saya pula. Alhamdulillah selesai dah kita orang makan. Tengah santai-santai dulu. Ambil tenaga balik sebelum kita memulakan eksplorasi kita di Bandar Kelang. Kita orang tak plan sebenarnya nak buat apa. Cuma ni lah, just follow the flow lah. Kita kedah saja. Tapi yang pasti kita akan explore lah apa tempat menarik di ada yang dekat Bandar Kelang. So sekarang ni kita baru nak bergerak pergi ke satu tempat. Saya nak bawa Apik pergi dan sebelum kita meneruskan destinasi selanjutnya. Kita akan pergi ke Istana Alam. Itu istana lama Sultan Selangor. Ni kita tengok lagi. Tak. Tapi merah istana tu. Yeah. So jom kita siap-siap dah. Alright gang. Bye-bye. Okay, kita bersama staf-staf Ruang Cafe ni. Boleh datang kan. Dah ni. Memang cantik. Datang lagi ya. Alright. Please subscribe ZMTV. Alright. Terima kasih bang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi bang Okey. Nanti nak datang pula dengan isteri. Baik. Sebab kedai ni sedap tak? Rare, tak pernah sampai. Alright, jom. Okey, terima kasih. Okay. Allah. So jom geng. Saya nak fokus memandu dulu. Bye-bye. Skill. Bahaya lah ya. Ya. Bayang wajahmu, kabur pandanganku, seakan diburu bayang-bayang mencari siang. Getaran jiwamu tewas di tanganku, seakan dirundung
sekarang kita berada di Masjid Sultan Sulaiman, Kelang. Kita nak tunaikan Zuhur dulu, lepas tu kita terus ke eksplorasi kita di Kelang. Kemanakah kita lepas ni? Nanti saya akan jawab selepas kita solat. Alright, stay tune. Dah belok dah jumpa dah. Alright, terima kasih dek. So kan, jom. Alhamdulillah. Sama Ustaz Afiq. Al-Fadil, Ustaz Afiq baca surah ke apa? Pakai kat atas. So kan, jom kita teruskan perjalanan kami. Dah sekali next time. So sekarang Mak Afiq buat kerja gila pula. Tukar last minute. Aduh. Hari dah nak pergi mana? Tadi saya punya plan nak bawa dia pergi ke istana ni, Sultan Negeri Selangor. Dia pun dah ajak saya, jom kita ride di Pulau Ketam. Saya apa lagi? On je lah, tapi jom lah. Okey gang, tolong subscribe ZMP TV untuk follow up pengembaraan kami bersambung di episod 2, iaitu ke Pulau Ketam dan cabaran balik ikut jalan Pelabuhan Kelang dipenuhi dengan lori. Jumpa nanti, terima kasih.